Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Arisa dari TV PSS Dasar TV melaporkan secara langsung dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Abdul Samad sempena hari yang penuh debaran, iaitu pengumuman keputusan Sijil Pelajaran Malaysia atau SPM bagi tahun 2024. Seperti yang anda lihat di belakang saya, calon-calon SPM 2024 mula hadir memenuhi dewan ini ditemani oleh ibu bapa mereka. Saksikan bingkisan yang Dasar TV sediakan untuk hari bersejarah ini. SMK Datuk Haji Abdul Samad Polisen pada tahun ini ialah 4.36. Encik Yazid bin Harun, Guru Penolong Kanan SMK Datuk Haji Abdul Samad, mengumumkan grade purata sekolah telah mencatat peningkatan daripada 4.44 kepada 4.36. Pencapaian terbaik yang pernah direkodkan dalam sejarah sekolah ini. Lebih membanggakan, peratus lulus juga menunjukkan peningkatan ketara daripada 91.27% kepada 93.65%. Saksikanlah wajah-wajah penuh harapan dan kegembiraan para pelajar SMK Datuk Haji Abdul Samad yang menerima slip keputusan SPM bersama ibu bapa mereka. Setiap senyuman dan air mata hari ini membawa serbu makna dan satu permulaan kepada masa depan yang lebih gemilang. Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua calon, para guru, ibu bapa serta seluruh warga sekolah atas kejayaan ini. Ini adalah hasil kerja keras, dedikasi dan kerjasama padu antara semua pihak. Hari ini menjadi bukti bahawa setiap usaha, air mata dan pengorbanan akhirnya membuahkan hasil. Ada yang pulang dengan senyuman, ada juga yang membawa pulang keazaman untuk terus mencuba. Apapun keputusan, ini bukan pengakhiran, tetapi satu permulaan baru ke arah masa depan yang lebih cerah. Kepada semua calon SPM 2024, tahniah diucapkan dan semoga langkah seterusnya dipermudahkan. Saya Nur Arisa melaporkan untuk Dasar TV.